Kita ada van VIP ada, van VVIP pun ada. So, dua van ada kat sini. Sekejap kita review kat hampa macam mana bentuk van kita yang VIP dan juga macam mana bentuk van VVIP kita. Okey, lah ni kita ada dalam van VIP. Okey, ni keadaan van VIP. So, abang tengok. Oh, rasa selesa macam dalam hotel. So, kita nak tanya Pak Lang sikit lah. Okey, Pak Lang. Dalam van ni apa yang ada? Dalam van ni ada, nak ambil apa ada. Jadi van ni dia ada semua hak Abang River, van hak tim hak Abang River tu noh. Siap mari bagus, cantik-cantik semua. Tapi dia siap semua tu tak sama, tak semacam lah. Van hak ni dia buat jenis ni, lampu warna ni, color ni jadi dia tak semacam. Tapi cantik semua hak Abang River. Mak. So van kat sini dia tak semacam. Ada saya kalau hampa tanya hampa request nak van color gold, dia main color merah. Kalau hampa request color merah dia main color hitam. Jadi semua interior dalam van ni sebenarnya dia tak sama. Jadi kita ada lebih kurang 60 ke 70 biji van. Kita tak boleh nak beritahu. Tapi yang pastinya adalah kalau kata hampa menggunakan khidmat tim Abang Travel, servis bersama dengan Abang Travel, hampa akan menaiki van VIP. Nampak kami duduk dua orang ni. Nampak keadaan kami. Selesa. Tapi nampak tak ada kotor apa, kita boleh duduk relax. Luah. Nampak luah. Nampak? Itu sik dia apa jadi hak motor baru semua. Hak Mickey Mouse semua. Ada tempat tak tengkuk kita semua. Tempat kat tangan ke apa ada semua. Nampak? Macam ni dalam apa? Fat Vampire. Jadi ni keadaan dia. Selesa lah. Perjalanan yang panjang untuk 6 ke 7 jam. Contoh kata pergerakan daripada border, daripada Bukit Kayu Hitam ke Haknyai, mengambil masa lebih kurang, Pak Lang bagi tahu tadi lebih kurang dalam sejam ke sejam setengah. Jadi kalau kata pergerakan daripada border pula ke Krabi, contohnya kalau kata you ambil trip package ke Krabi, mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam ke 6 jam. 5 jam ke 6 jam. Jadi you akan duduk dalam van macam ni dalam keadaan selesa. 5 jam ke 6 jam boleh relax santai, tengok pemandangan di hadapan, nak karaoke boleh. Okey, kita tunjuk sikit ni, nampak. Okey, ni rupa dia. Okey. Okey, ni set karaoke. Kalau kata hampa naik van ni, boleh duduk selesa. Ni keadaan dia. Tempat letak air, tempat cas ada. So van ni bawa balik bawa customer. Jadi tak sempat lagi nak cuci, tapi insya-Allah bila kata sampai saja van ni memang akan terus cuci dan bawa naik customer pula. Van ni dia tak berhenti, dia bergerak non stop. Okey. Nampak keadaan dia. So ni keadaan kaki. Okey, keadaan kaki selesa. Siapa yang tanya, okey nampak kita boleh tunjuk. So saya tunjuk view di belakang pula. Okey, nampak keadaan van kita memang sangat-sangat selesa. Satu van boleh muatkan berapa orang, Pak Lang? 10 orang. Okey, 10 orang. Jadi 10 orang kalau kata hampa naik apa van ni, apa boleh memuatkan untuk 10 orang. Okey, jangan risau. Kalau kata hampa nak pi 2 orang pun boleh juga. 2 orang Sama juga. 2 orang pakai duduk macam ni ya. Hampa boleh tidur kat belakang seorang, kat depan seorang, boleh main bola lah dalam ni. Kalau kata customer tiba-tiba sakit perut, macam mana, Pak Lang? Kalau jadi apa dalam van, sakit perut ke, sakit kepala ke, bagi tahu driver cepat-cepat. Nampak, bagi tahu driver cepat-cepat. Okey, kalau hampa naik bas payah sikit nak parking. Tapi kalau naik van kita boleh berhenti kat mana pun, betul, Pak Lang? Ya, jadi mudah untuk kita. Hampa jangan risau. Confirm puas hati. Balik mesti senyum ya lah. Nah ni VIP. Yo. Kita semua ni Pak Lang nak bawa pergi tengok van VVIP pula. Let's go. Yo.